Next question, soalan yang seterusnya ditanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku nak tanya kepada kamu ni, penyebab hamba Allah ni di kalangan umatmu yang masuk ke neraka ni pula sebab apa dia? Nabi kata dua. Apa dia dua tu? Yang pertama Nabi kata, yang pertama Nabi sebut mulut. Al-famu, mulut. Dosa mulut ni. Yang kedua, wal farju. Yang kedua, dosa kemaluan. Dua ni penyebab manusia masuk ke dalam neraka banyak. Tuan-tuan buka pada muka surat 63. Taqwa dan akhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah qala taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an akthar ma yudkhilu an-nas nara faqala al-famu wal-farju atau kama qala rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Ada sahabat dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ni aku nak tanya kepada kamu ya Rasulullah, apakah amalan, apakah penyebab yang banyak memasukkan manusia ini ke dalam syurgamu? Sebab apa? Allah Ta'ala pilih di kalangan hambanya untuk masuk ke dalam syurga ni, antara sebabnya apa dia? Nabi jawab soalan itu. Nabi kata dua benda. Yang pertama taqwa dan yang kedua berakhlak mulia. Bila orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah penyebab yang akan menyebabkan manusia ni banyak masuk ke dalam syurga? Nabi kata dua. Yang pertama Nabi kata akhlak mulia, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Hidup memakai pakaian akhlak yang mulia. Tuan-tuan, sebab tu kita dalam agama kita ni, ulama suruh belajar 3 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, nak memantapkan akidah kita. Dah akidah kita mantap, kita kenal Allah bagi cantik, kita kenal Allah bagi molek, kita kenal Allah bagi elok. Yang kedua, hang kena sembah Allah. Bila hang dah sembah Allah, yang ketiga, hang kena jaga akhlak hang. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Sebab tu ulama suruh kita belajar ilmu tasawuf ni tuan-tuan. Hari ni kita ni pakaian cantik, akhlak ke laut. Duduk dalam masyarakat kira nak bergaduh. Ni orang Melayu kita tuan-tuan ni. Dia jangan bagi ramai Melayu ni. Ramai bergaduh. Dia tak macam bangsa lain. Cuba tengok orang putih. Kalau orang Kedah dia panggil Mat Saleh. Saya pun tak tahu pasal apa. Saya tanya orang tua pasal apa. Orang Kedah dia panggil Mat Saleh. Dia kata tak tahu. Kalau orang putih dia panggil Mat Saleh. Orang putih kalau dia duduk seorang-seorang maklum, dia buat apa dia? Dia membaca. Maklum cuba pergi tengok dekat pantai Cenang tu, tapi berjalan tengok Langkawi tu. Hak berselerak tutup atas sikit, bawah sikit, duduk lena ke tepi pantai. Dia tutup atas sikit, dia tutup bawah sikit. Kain dia pakai tak habis 2 meter maklum. Duduk lena ke tepi pantai tu maklum. Kita ni pula geng masjid. Nak tengok berdosa. Tak tengok barang baik. Jadi sambil tengok, sambil istighfar. Dia kata, Ustaz, sambil tengok, sambil istighfar, dosa tak lekat pada otak dia. Dia duduk seorang-seorang maklum tepi pantai tu. Dia buat apa dia maklum? Dia duduk seorang-seorang, dia baca buku. Betul tak? Kalau dia duduk 2 orang, dia mengembara. Dia ramai, dia jajah orang. Hak ni perangai Mat Saleh. Betul tak tuan-tuan?
tengok pula perangai Melayu. Dia duduk seorang-seorang, dia buat apa? Lena. Hanya jangan bagi dia duduk seorang. Duduk seorang lena Melayu ni. Tidur. Bukan dia ke puncak. Contoh dia duduk dalam kuliah. Duduk dalam kuliah seorang-seorang. Ujung ni seorang, ujung ni seorang. Tidur. Dia dengar 20 minit ustaz mengajar. Tidur. Duduk 2 orang. Dia buat apa maklum? Nyembang. Jangan bagi dia 2 orang. Nyembang. Duduk ramai. Kelai. Gaduh. Jangan bagi ramai yang Melayu ni. Ramai yang bergaduh. Duduk dalam taman ramai je dia bergaduh. Duduk dalam masjid ramai sikit bergaduh. Duduk dalam kampung ramai sikit bergaduh. Komuniti ni kalau ramai Melayu, gaduh. Ni masalah kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata takwa, dan yang kedua akhlak yang baik. Baik, takwa ni ciri orang bertakwa ni macam mana tuan-tuan? Kita nak tengok diri kita ni termasuk dalam orang bertakwa ataupun tidak. Ciri dia. Yang pertama kata Sayyidina Ali, yang pertama ciri orang yang bertakwa yang pertama ni, al-khawfu minal jalil. Kena takut dekat Allah dengan arti kata takut yang sebenar. Ni pakaian orang bertakwa kita kena pakai. Sebab tu Nabi kata yang pertama, taqwa Allah. Hampa kena bertakwa kepada Allah. Bila hampa bertakwa kepada Allah, ciri orang bertakwa menjadi pakaian hampa, husnul khuluq, akhlak automatik akan jadi elok. Yang pertama takut dengan Allah. Takut. Saya dengar huraian, kalau tak silap saya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau tak silap saya lah. Kalau saya silap, minta maaf lah tuan-tuan. Biasalah kuliah tengah-tengah hujan ni, kalau silap tu benda biasa. Saya bisa dengar penerangan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bila dia sebut kata takut kepada Allah ni macam mana? Dia ada 2 jenis takut. Kepada Allah ni dia ada 2 jenis takut, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang pertama, takut dalam melakukan kemungkaran ataupun kemaksiatan. Yang tu jelas. Yang tu jelas. Kita nak buat benda yang Allah Ta'ala larang, kita takut. Yang tu jelas. Jelas. Takut tak nak buat benda yang Allah Ta'ala larang? Takut ustaz. Jelas. Nak mencuri, nak memfitnah, nak mengaib, nak menzalim orang, nak khianat kepada orang, pecah amanah, takut? Ya jelas. Takut dalam buat kemungkaran. Yang kedua kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, takut kepada Allah. Yang kedua ni pula takut apa dia? Takut dalam melakukan ketaatan. Kemungkaran takut, benda kita jelas. Takut nak buat kemungkaran. Yang kedua, takut dalam melakukan ketaatan. Ustaz, ya. Nak buat taat pun kena takut dekat Allah. Ya. Takut apa dia ustaz? Takut Allah Ta'ala tidak terima ketaatan kita. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang maghrib tadi. Maklum sembahyang maghrib tadi. Saya tak sembahyang lagi. Sebab saya boleh jamak, tuan-tuan hidup tikai. Ni tuan-tuan kata apa mengajak tak ada ni? Saya jamak. Maklum jangan duduk jamak pula. Rumah 3 tapak nak jamak apa? Saya tak sembahyang lagi tuan-tuan. Selalu saya sembahyang cepat dah tuan-tuan. Selalu saya sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Hari ni tak sembahyang lagi, saya jamak takhir. Tuan-tuan sembahyang. Maklum boleh yakin tak, jamin tak kepada saya, solat maghrib maklum tadi Allah Ta'ala terima? Tuan-tuan boleh bagi tahu saya ada ustaz? Confirm ustaz, saya punya solat maghrib tadi Allah Ta'ala terima. Siapa yang berani confirm? Angkat tangan. Tak berani. Betul tak? Tak berani nak jamin. Sebab apa tak berani nak jamin? Sebab benda kita tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali kata, setiap kali selepas kita melakukan ibadah, hadirkan dalam diri kita 2. Yang pertama al-khawf, yang kedua ar-raja. Takut Allah Ta'ala tolak, harap Allah Ta'ala terima. Sebab tu jangan sombong. Lepas sembahyang ataupun lepas kita buat amal
amal ibadat apa, jangan sombong dengan Allah. Jangan sombong. Tadah tangan berdoa. Jangan sombong. Saya nak bagi amalan kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat, tak mau buat ikut suka. Nak buat, tak mau buat ikut suka. Amalan ni kalau tuan-tuan nak tulis. Amalan ni maklum saya dapat daripada seorang orang soleh di Mekah. Saya ziarah dia pada tahun 2014. 2015. Saya pergi Mekah. Dia kata, Ustaz, kita bawa jumpa seorang orang soleh. Saya pun pergi. Tok Guru dia ni orang petani. Dia duduk di Mekah. Dia bagi amalan ni kepada saya dan saya buat sampai sekarang. Sebelum kita nak buat ibadat apa pun maklum, sebelum maklum nak semayang ke, maklum nak buat keluar zakat ke, apa pun lah jenis nak buat ibadat ni. Apa jenis ibadat lah? Nak sedekah, nak baca Quran, nak berzikir, nak apalah. Segala bentuk jenis ibadat lah. Nak buat, kena buat benda ni dulu. Yang pertama, tolong istighfar sebelum nak buat ibadat. Takut Allah Ta'ala tolak ibadat kita kerana dosa banyak. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum nak menghadap Allah ni, buang dulu kekotoran yang ada pada badan. Ni yang pertama, istighfar. Sebelum ni kita tak nak buat kan? Istighfar, tak ada. Yang kedua, 3 kali baca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, berdoa. Ya Allah, dengan keberkatan istighfar, dengan keberkatan surah Al-Fatihah yang aku baca ni, Ya Allah, aku mohon padamu, terimalah amal ibadat yang ingin aku lakukan ini, Ya Allah. Kalau nak semayang contoh, Ya Allah, dengan keberkatan istighfar aku, dengan keberkatan surat Al-Fatihah yang aku baca ni, Ya Allah, aku mohon engkau terimakanlah salat yang aku nak dirikan. Macam sekejap ni, aku nak semayang Isya, terimalah semayang Isya ni. Buat tuan-tuan ni. Sebab kita tak tahu ibadat kita ni Allah Ta'ala terima ke tolak maklum. Ni masalah. Kita kalau buat permohonan dalam dunia ni, dia ada cerita dalam sistem. Permohonan kita diterima, permohonan kita ditolak. Mudah. Dalam sistem ada cerita. Sekarang ibadat tak ada dalam sistem yang kita boleh tengok. Ni, takut dalam melakukan ketaatan. Takutnya apa dia? Takut ketaatan kita Allah Ta'ala tak terima. Ni makna takwa ni. Yang pertama ni, al-khawfu minal jalil. Yang kedua, pakaian orang bertakwa ni apa dia? Yang kedua kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Kena beramal dengan Al-Quran. Hukum yang Allah Ta'ala sebut dan Allah Ta'ala letak di dalam Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran. Simple dia tuan-tuan. Al-Quran yang Allah Ta'ala bagi itu dia ada hak. Sebab tu dia panggil tadabbur. Tadabbur yang kita duk guna istilah dalam bulan Ramadan tu. Bulan mentadabbur Al-Quran. Maklum tahu tak hak kita dengan Al-Quran ni ada berapa maklum? Tuan-tuan. Hidup lama dah tahu tak? Kita ni hak kita dengan Al-Quran ada berapa? Tak tahu Ustaz. Dengar saya nak abang. Tuan-tuan dengan Al-Quran ni, tuan-tuan ada hak. Tuan-tuan sekadar duk baca lepas maghrib tu belum terlepas lagi hak tentang Al-Quran. Yang pertama hak dengan Al-Quran, yang pertama kena belajar. Kena tunai. Tidak Al-Quran tuntut hak kita di akhirat nanti mampu kita maklum-maklum. Yang pertama kena belajar. Al-Quran ni kena belajar. Tak boleh tak belajar. Kena belajar. Kalau baca Al-Quran tanpa belajar, insya-Allah bacaan kita akan silap. Saya yakin akan silap. A'udzubillah doa boh penampak tengah belakang baru dia kena elok a'u. Sebab tu belajar Al-Quran maklum dia kena bertalaqi. Yang dia panggil musyafahah. Talaqi musyafahah tu. Kena tengok mulut tok guru sebut. Baca Quran kalau nak jaga kecantikan tak boleh baca mulut mesti kena pelik maklum.
Dot nak sebut jangan dot dot walado. Saya lu ngajak orang tua pondok saya baca doa kunut ada tuk tu sampai mati tak boleh baca bagi elok. Fa innaka taqdi, fa innaka ketak sampai mati maklum. Fa innaka taqdi, fa innaka ketak. Bukan ketak tu taqdi fa innaka taqdi, fa innaka ketak. Sampai mati ketak tak elok. Quran kena belajar, tak boleh duk baca. Kena belajar dulu hukum. Dah belajar kena baca. Jangan belajar lepas tu tak baca. Quran ni kok mana pun Pak Long tiap-tiap hari kena baca. Saya nak abang. Yang ni saya nasihat diri saya dululah. Kalau nasihat ni ada manfaat untuk tuan-tuan amal. Kena baca. Setiap hari ni kod mana pun kena ikhtiar. Bagaimana cara pun kena usaha baca setiap hari Al-Quran. Ni maklum tak? Saya nasihat diri saya dulu ni. Kalau nasihat ni ada manfaat untuk tuan-tuan pakai. Kalau tak ada, ikut suka. Tolong. Minta tolong ni apa dia? Baca setiap hari. Yang ketiga, dah baca kena faham. Dah baca kena faham. Sebab tu kena mengaji tafsir. Nak faham Al-Quran. Dah faham kena hafal. Nombor 4, Al-Quran ni hak ni. Yang saya duk abang ni hak yang kita kena buat dengan Al-Quran. Kena hafal. Yang kelima, dah hafal kena beramal. Yang keenam, dah beramal kena ajak orang untuk cinta kepada Al-Quran. Al-amal bitanzil. Salah satu daripada hak yang kita kena tunai dengan Al-Quran. Yang ketiga, pakaian orang bertakwa ni apa dia? Al-qana'atu bil qalil. Kalau rezeki Allah Ta'ala bagi dekat kita sedikit ni, kena syukurlah tuan-tuan ni. Kena berpada-pada. Qana'ah. Kena puas hati, kena bercukup, kena redha, kena berpada-pada dengan rezeki. Ni, walaupun sedikit kita dapat. Rezeki tuan-tuan. Apa makna rezeki? Setiap pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Bukan duit kupang saja maklum ni. Macam-macam. Rezeki daripada sudut anak. Ada orang duit dia banyak. Rezeki duit ada. Tapi rezeki anak pula tak ada. Ada orang macam tu. Duit banyak. Rumah besar. Kereta mewah. Dalam bank tu duit dia ni Allah banyak. Tuan-tuan ni tolak duit orang duit dia belakang lah. Dalam bank tu. Tapi anak seorang pun tak ada. Dia ada duit tapi rezeki anak dia tak ada. Ada orang duit dia banyak, anak dia pun alhamdulillah ramai. Tapi Allah Ta'ala tarik rezeki dia pula. Apa dia? Tidak ada ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Ada juga tuan-tuan. Sebab tu kita kena redha dengan rezeki. Yang keempat, yang kelima, yang keempat lah. Al-isti'adad liyaumir rahil. Kena buat persiapan nak balik pergi ke sana kelak. Ni pakaian orang bertakwa. 4 ni kalau ada kepada kita, 5 ciri ni kalau ada pada kita tuan-tuan, kita akan jadi automatik husnul khuluq. Akhlak kita akan baik. 2 ni Nabi kata yang akan membawa manusia ni ke dalam syurga. Baginda juga ditanya tentang apakah penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Next question, soalan yang seterusnya ditanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku nak tanya kepada kamu ni, penyebab hamba Allah ni di kalangan umatmu yang masuk ke neraka ni pula sebab apa dia? Nabi kata 2. Apa dia 2 tu? Yang pertama Nabi kata, yang pertama Nabi sebut mulut. Al-famu, mulut. Dosa mulut ni. Yang kedua, wal farju. Yang kedua, dosa kemaluan. 2 ni penyebab manusia masuk ke dalam neraka banyak. Keterangan. Taqwa berarti menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, sama ada ketika berseorangan diri ataupun di khalayak orang ramai. Ni makna taqwa. Taqwa ni menjunjung perintah Allah.
Sama ada duduk dalam keadaan keseorangan ataupun duduk dalam keadaan ramai orang. Sebab ada orang dia akan buat baik bila depan orang, sorang-sorang dia zahir perangai betul. Kita ni memang perangai lagu tu tuan-tuan. Nak tunjuk baik depan orang, bukan nak tunjuk baik depan Allah. Nak tunjuk baik depan orang. Ini masalah kita. Kita lebih fikir orang kata apa kepada kita berbanding apa tanggapan Allah kepada kita. Ni problem kita tuan-tuan. Minta maaf saya sebut. Cukup takut kalau orang duk cakap benda-benda tak elok pasal kita. Duduk depan orang, kemai, tasbih di tangan, zikir di mulut. Duduk seorang-seorang, rokok di tangan. Semua ambil rokok di tangan, lighter di tangan, rokok di mulut. Depan orang, tasbih di tangan, zikir di mulut. Depan orang, lighter di tangan, rokok di mulut. Sebab kita ni gemar. Kita gemar apa dia? Gemar tanggapan baik orang terhadap kita. Kita gemar benda tu. Memang kita suka orang cakap baik. Kalau kita buat apa-apa isu takut orang nak bunyi pasal kita. Tuan-tuan, tolong buanglah perangai ni tuan-tuan ni. Manusia nak kata apa, mampu dekat mereka lah. Yang penting Allah kenal kita. Yang penting Allah sayang kita. Cukup maklum. Manusia sayang ada apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan takut sangat manusia. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, yang tuan-tuan duk takut sangat orang nak kata kat tuan-tuan ni, lama mana orang larat nak kata kat kita maklum? Orang ni maklum, boleh habuan ke dia suka. Tak boleh apa, dia buat dalam jam-jam. Tuan-tuan, yang tuan-tuan takut sangat orang kata. Nak buat kenduri kahwin, contoh saya nak bagi tahu, nak buat kenduri kahwin. Semua dia kira orang kata. Ni aku nak tanya hang sikit ni, pandangan hang. Awak, aku nak buat kenduri anak aku ni. Aduh, bajet lah tak banyak mana. Hang pun faham lah aku sekarang. Lah ni pun bukan aku kerja macam dulu lah. Dulu aku kerja, hang faham lah. Tak apalah, lah ni aku pincin ni anak aku yang second last ni. Aku duk kira-kira kalau panggil 300 orang pun bajet mau dekat 20,000 ni. Mana aku nak ambil duit? Oh, itulah kawan dia kata, lah ni, dia lah. Hang punya pandangan, kalau aku buat 300 orang, aku panggil orang-orang yang tertentu lah. Sekali orang yang tak kena tu nak kata apa kat aku. Dia duk kira orang kata. Contoh. Betul tak saya tanya tuan-tuan? Orang kata, semua orang kata. Nak buat satu benda, dia tanya lu, apa orang nak kata? Nak buat satu benda, apa orang kata? Kita cuba lepas ni tukar maklum. Kita ni orang mengaji. Tuan-tuan ni orang mengaji lah. Walaupun tidur tengah saya duduk mengaji. Tapi tuan-tuan orang mengaji. Tiap-tiap malam main kelas. Tiap-tiap malam tuan-tuan main kelas. Tuan-tuan nak buat apa lepas ni saya minta? Tuan-tuan cek dulu. Yang aku nak buat ni kena tak dengan apa yang Allah Ta'ala nak? Selari tak dengan hukum Allah? Tanya yang tu dulu. Tuan-tuan kalau ikut orang nak kata, Habib Umar kata apa dia tuan-tuan? Habib Umar, aku tidak akan membazirkan masa aku melayani orang yang benci kepada aku. Dan aku akan memanfaatkan masa aku untuk menjaga orang yang sayang kepada aku. Pegang tu. Dalam hidup kita ni ada dua. Yang pertama orang benci, yang kedua orang suka. Orang benci mampu pergi kat dia. Tuan-tuan jangan duk kira orang nak kata apa. Hak benci dengan tuan-tuan ni dia macam mana pun dia akan kata benda yang tak elok. Layan orang yang sayang kita. Jaga Allah dalam hidup ni. Ni dia kata takwa. Orang yang bertakwa dia tak kira. Dalam keadaan berseorangan diri pun dia jaga hukum Allah. Dia menjunjung perintah Allah. Dalam keadaan dia duduk di khalayak ramai pun dia akan jaga akhlak dia. Akhlak mulia pula ialah menunaikan tanggungjawab terhadap Tuhan dan bergaul dengan makhluknya dengan budi pekerti yang mulia. Yang kedua akhlak yang mulia ni tuan-tuan, buka kitab tasawuf. Kita ni dengan alam ni semua benda kita ada adab.
Cara kita nak bergaul dengan alam ni ada. Dengan manusia, of course. Dengan binatang pun kita kena jaga, tuan-tuan. Baru ni kita sambut raya Aidul Adha. Kaum Melayu panggil raya korban. Ataupun raya haji. Tuan-tuan cuba tengok bila buat sembelihan binatang, tuan-tuan. Kita dengan binatang ni pun ada adab, tuan-tuan ni. Sebab tu saya duk tegur banyak tempat saya duk tegur, tuan-tuan ni. Kita duk tengok dalam sosial media ni macam-macam. Lembu tak sempat sembelih mati dulu kerana terjerat leher ni. Ada tengok tak? Lembu dah sembelih sekerat, mangkit berdiri, pabah pula sambung balik sembelih. Subhanallah. Sembelih dah. Sembelih putih sikit, lembu berdiri. Lepas tu dia pesok lembu tu bagi jatuh, sambung pula sembelih. Macam-macam. Sebab tu yang ulama duk tekan, benda yang pertama, tuan-tuan, benda yang pertama, saya ni taklah. Saya beritahu kat tuan-tuan terus teranglah, saya ni bab-bab sembelih binatang ni saya tak berani. Saya tak berani, jangan kata sembelih lembu, sembelih ayam pun saya tak berani. Saya kesian. Sijil kursus sembelihan jangan tanya, boleh buat pelapik rumah. Ada kursus tak ni pi, kursus tu sijil pi kursus ni boleh buat pelapik tiang rumah. Punya tebal. Tapi tak berani sembelih mak long. Saya kesian. Saya dah tengok nak sembelih ayam tak pisau dekat leher ayam, tengok biji mata ayam tu, saya kesian. Tak jadi sembelih. Tambah kambing lagi saya tak sembelih, tuan-tuan. Sembelih kambing ni, siapa sembelih tu imam. Tuan-tuan tengok, muka kambing kan muka orang soleh. Kambing tu muka baik betul-betul tu. Mata bercelak, janggut sejumput. Cuba tengok kambing kalau dia makan rumput. Kan tertib cara makan tu, kunyah pun elok. Sembelih lembu apa kambing, dia sembelih tu imam. Saya tak boleh, bab-bab sembelih ni saya tak boleh. Jangan duk suruh saya tak mau. Tapi saya duk tegur banyak orang. Kita kalau pergi, tuan-tuan, mengaji bab sembelihan yang saya duk ikuti lah. Dia akan ajak yang pertama bukan cara nak sembelih. Yang pertama dia akan ajak cara nak menguruskan binatang korban tu dulu. Macam mana cara nak ikat binatang korban? Nak perebah lembu macam mana? Nak ikat lembu macam mana? Agar masa kita nak sembelih binatang korban ni, kita tetap ada ihsan kepada dia. Kita tetap ada adab terhadap dia. Kan yang tuan-tuan duk mengaji secara kasar lah. Yang pertama, jangan sembelih dia di depan kawan-kawan dia. Kalau ada ruang yang luas, bawa pelari pergi tempat lain. Agar kawan-kawan dia tak tengok macam tu, sekejap lagi lepas risau. Dia kata aku pula dah. Kalau tak ada ruang, tu cerita lain. Kalau ada ruang, bawa tempat yang tersembunyi. Yang kedua, nak sembelih, pisau kena tajam. Agar tidak menyakiti binatang korban. Tu binatang, dia bukan orang. Dia binatang. Binatang pun Islam kata, kena ada akhlak dengan binatang. Kena ada akhlak dengan binatang. Tuan-tuan, bila dah ikat, rebah lembu dah elok, tak payahlah duk takbir. Takbir raya ni, tuan-tuan, dia ada dua jenis. Tuan-tuan cuba belajar tengok. Dua jenis tu dia panggil apa dia? Takbir daripada macam malam raya sampai waktu semayang salat sunat raya. Itu nama takbir apa? Lepas semayang raya Aidul Adha, tu takbir apa? Ni yang sambil. Dah lah lembu tu dah ikat dah ni. Naik biji mata putih dah lembu tu. Duk takbir raya pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maki lembu tu. Lembu tu kata kalau nak takbir jangan duk ikat aku lagi. Tak ada, tuan-tuan ni. Jangan naya tu. Penaya lembu tu jangan. Naya lembu tu. Tu kita dengan binatang. Kita dengan tumbuh-tumbuhan. Ada. Kalau pokok tu tidak mengganggu kita, tumbuhan tu tidak mengganggu kita, tak boleh kita nak buat lebih kurang. Asal-asal parang duk bitih pokok. Tengok parang kita tajam ke tak? Duk bit tetak pokok. Tak boleh.
adab kita dengan binatang, adab kita dengan alam, apatah lagi adab kita dengan manusia. Semua ada adab, tuan-tuan. Islam ni agama yang mengajar tentang adab. Tuan-tuan buka Al-Quran. Al-Quran daripada Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampailah minal jinnati wan nas. Ayat yang berkaitan dengan adab yang lebih banyakkah ataupun ayat yang berkaitan dengan hukum yang lebih banyak dalam Al-Quran? Mari cek. Ulama kata ayat yang berkaitan dengan adab lebih banyak dalam Al-Quran. Allah Ta'ala nak ajak kita tentang adab. Hari ini tuan-tuan, akhir zaman, adab ni makin hari makin terhakis. Makin hari makin terhakis. Makin hari makin terhakis. Hari ini tuan-tuan saya bagi satu contoh ya. Tuan-tuan duk tengok viral dalam Malaysia hari ini. Tentang apa nama Datuk Seri mana tu. Duk bergaduh dengan Tan Sri mana kes hutang. Berpuluh juta. Saya tak mau ulas benda tu. Saya tak mau ulas. Cuma yang saya nak sebut tuan-tuan. Kes macam ni banyak tak dalam masyarakat kita. Bagi hutang. Masa nak bagi hutang, dia main sembah kita. Masa nak minta hutang, kita kena pergi sembah dia. Dah orang tolong lepaskan kesulitan orang, hang jangan pula menyulitkan orang yang bantu hang tu. Masuk dah Aisyah. 10 minit lagi boleh? Boleh anda nak? Saya takut juga lah, takut lagi sorat sampai. Orang dah tolong melepaskan kesulitan hang. Kita dah sesak, pergi berhutang dia. Ni aku nak berhutang hang sikit. Berapa yang nak berhutang? Kalau boleh lah aku nak berhutang hang, lebih kurang 10,000. Awak siapa hang? Aku ni anak aku dengan sakit ni, dengan kereta rosak, dengan mentua aku pun tak apa sihat di kampung. Aku tak tahu lah, aku nak minta tolong lah. Kalau ni angkatnya aku minta tolong lah dekat hang. 10,000 untuk aku. Okey, tak apa. Esok ambil. Orang ni, dia pun bukan ada duit, tapi dia tengok kita atas dasar sahabat, dia bagi hutang 10,000. Dapat 10,000, janji 2 minggu nak bayar balik, 2 minggu royu. Lah kali kawan tu pula kena merayu kat kita. Tak ada. Cuba tengok Islam ajak adab dalam nak berhutang macam mana. Semua Islam ajak. Pak Long, nak masuk jamban pun Islam ajak. Mulakan masuk dengan kaki kiri, tudung kepala bagi elok, baca doa, dalam tandas macam mana. Bukan dalam masyarakat Islam tak ajak kot. Ni akhlak mulia dia kata. Lu siapa? Anak Korea tuan-tuan. Kemah tuan-tuan, saya main mengajak dulu tak dah duk bunyi macam tu. Setahun ni bunyi, kita dengar pun naik takut. Tapi tuan-tuan muka jangan sombong. Manusia paling ramai yang dimasukkan ke dalam syurga berpunca daripada takwa dan mempunyai akhlak mulia. Sementara itu ramai yang akan dilemparkan ke dalam neraka disebabkan tidak menjaga mulut dan faraj. Mengarang kita kata pula, Nabi bagi tahu yang kedua, Nabi kata apa dia? Nabi kata yang akan dilempar masuk ke dalam neraka ni pula, yang banyaknya macam mana? Yang banyaknya orang yang tidak menjaga mulut, yang tidak menjaga kemaluan. Yang tidak menjaga mulut dan yang tidak menjaga kemaluan. Tuan-tuan, kemaluan yang pertama maklum, zina. Okey. Khalas, selesai. Yang kedua kemaluan ni maknanya bila kencing, qada hajat, tak cuci dengan jalan dan cara yang betul. Tak cuci dengan cara yang betul. Yang kedua mulut. Mulut ni lah maklum, banyak dia kata. Sebab tu balik pi akhirat Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah Ta'ala peteri mulut tu. Saya teringat di Kedah ada seorang dulu ni, Allah yarham almarhum Tok Guru Haji Saleh Sik. Dia cerita, dia ulas ayat tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dia kata bukan Allah Ta'ala kunci. Tak. Bukan kunci. Tapi peteri. Tuan-tuan tahu peteri? Sini dia panggil apa? Macam welding tu kan? Peteri tu. Kalau kunci, ambil kunci pergi buka, mudah. Jangan bagi kunci hilang ya. Kunci,
kita kunci rumah kita, balik rumah, ambil kunci, buka, selesai. Tapi kalau pintu tu kena peteri, tuan-tuan kena canai dulu baru boleh buka pintu tu. Mulut kita di akhirat kelak, Allah Ta'ala bukan kunci, tapi Allah Ta'ala peteri. Faham tak Zainab abang? Ni bahasa Kedah lah, saya tak tahu tentang faham ke tak? Faham. Boleh Pak Long faham tak? Maklum faham? Mulut ni Allah Ta'ala bukan kunci, tapi Allah Ta'ala peteri. Sebab Allah Ta'ala tak percaya dengan mulut ni. Tak boleh harap ni tuan-tuan, tak boleh harap. Mulut diguna yang pertama, tipu tu satulah tipu. Yang kedua, mulut tu diguna untuk apa dia? Mulut yang Allah Ta'ala bagi, dia guna untuk mengaibkan orang. Mulut yang Allah Ta'ala bagi, dia guna untuk memfitnah orang. Mulut yang Allah Ta'ala bagi, dia guna untuk menjatuhkan maruah orang. Cakap benda-benda yang tak betul. Cakap benda-benda yang tak betul ni bukan tipu saja. Cakap benda-benda yang tak betul ni termasuk bercakap benda yang tidak betul pasal orang. Macam mana Ustaz kata benda yang tak betul? Ini saya nak pesan kat tuan-tuan orang mengaji ni. Jangan buat kerja macam ni. Nabi kata cukup pergi bercakap benda yang hang dengar. Hang tak tengok dah, hang tak tahu. Hang dengar je orang abang. Hampir ambil benda tu, hampir bercakap. Itu pun dah cukup dianggap hang sebagai seorang yang penipu. Nabi kata. Orang yang berdusta. Cakap benda yang dengar. Ni dengar kata. Dengar. Bohong lah tu. Aku ni bukan nak kata dekat hang. Awak, aku dengar cerita baru ni. Cerita apa? Aku dengar. Dengar tu tak boleh. Sebab benda kita dengar tu bukan benda yang sahih yang kita tahu. Kita dengar. Kita tahukah kebenaran dia? Sejauh mana kebenaran? Tak tahu. Mak Long, saya nak tanya Mak Long. Ni Pak Long nampak apa ni? Nampak apa ni? Satu. Betul ke satu? Kalau saya kata betul? Faham tak saya nampak? Lah macam tu. Nampak apa? Satu. Hakikat dia. Dua. Tapi tuan-tuan tengok nampak satu. Oh tu satu tu. Tu satu tu. Tu Ustaz dia duduk angkat jari tengah pula tu. Tak. Satu ke dua? Sebab tu nak habaq. Yang dengar tak boleh percaya. Yang tengok pun tak boleh percaya. Kena selidik. Tu yang kata fatabayyanu. Ni sah-sah tuan-tuan tengok depan mata. Tuan-tuan kata satu. Tapi realiti dia dua. Sebab kadang-kadang kita tengok mata yang melihat menipu. Telinga yang mendengar menipu. Sebab tu dalam Al-Quran dia ada dua ayat yang dekat-dekat. Allah Ta'ala kata innahu huwas sami'ul basir. Saya dengar tak malu ayat tu? Dalam Al-Quran. Yang kedua dalam Al-Quran kata innahu huwas sami'ul alim. Kita dengar tak? Ulama tafsir menafsirkan ayat tu. Ayat yang lebih kurang tapi tak sama. Ayat lebih kurang tapi tak sama. Lebih kurang tak sama ni macam mana? Lebih kurang. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul alim. Lebih kurang yang bunyi. Apa beza as-sami' al-alim dengan as-sami' al-basir? Apa beza? Ulama tafsir mengurai. Boleh entah kita bantu ke 9 minit? Nak? Ke 9 kita mula 8 suku tadi pergi cukup 45 minit. Nak. Saya main daripada Kedah maklum 6 jam. Main 6 jam, balik 6 jam. Duduk atas kereta 12 jam. Main mengajar sejam ya. Kan tuan-tuan nak bising. Sikit nak ulas yang ni ya. Betul nak berhenti ya. Tajuk kita pun nak habis dah. As-sami' al-basir. Mendengar, melihat, itu untuk urusan dunia. Ulama tafsir apa? Di atas dunia kita nak buat apa-apa keputusan, mesti kena tengok, mesti kena dengar. Dua-dua ni tak boleh pisah. Tengok dan dengar. Lihat dan dengar. Tak boleh pisah. Kalau pisah,
insya-Allah keputusan yang hang buat akan salah. Tengok tak dengar. Ni saya kata tuan-tuan tengok dengan mata tuan-tuan. Tak cukup biji mata dia pun spek mata jadi 4 mata. Tuan-tuan kata 1, realiti dia 2. Tu tuan-tuan tengok tak betul tu. Banyak mana tak betul tuan-tuan kita tengok. Tambah yang pakai spek mata lagi menipu mata. Tak bawa spek mata main masjid, main dengan bini dia, balik dengan bini orang. Kita mata. Nampak je bini aku ni, dia nampak je bini dia. Semua bini dia. Pipi pegang kena bini orang. Boh spek mata, oi tak betul. Duk dekat shopping mall, duk tunggu bini dia. Nampak satu perempuan lalu. Saya ni, tuan-tuan, baru pakai kacamata ni setahun lebih. Ke 2 tahun lebih kurang tu. Dulu saya mata saya tak apa nak betul dah. Satu hari saya pergi dekat shopping mall di Al-Ustaz Amal Central. Bini saya masuk nak cari barang. Saya duduk dengan anak saya dekat kedai makan luar tu. Tu ada satu perempuan tu lalu. Saya pun nak angkat tangan. Dia pakai macam bini saya. Anak saya duduk tengok. Dia tanya, Abi panggil siapa? Tu Umi. Panggil. Anak saya pun tengok. Dia kata, Umi baru ke? Dia tanya saya, Umi baru ke? Dia kata, baru apa? Umi hang dia panggil. Dia kata, tu Umi orang lain. Perempuan tu main-main dekat baru tengok Allah. Silap panggil orang. Saya kata, tak boleh kena pakai spek mata. Kalau pakai spek mata baru tak silap bini. Tengok. Tak dengar. Contoh, saya bagi contoh kat tuan-tuan. Habis kuliah ni, tuan-tuan naik kereta. Tuan-tuan nampak yang main kuliah dengan tuan-tuan ni. Dia pun pergi dekat stesen minyak Petronas tu. Satu teksi berhenti, turun satu perempuan. Dia pun peluk perempuan muda. Tuan-tuan tengok, ish, haji ni ada skandal rupanya. Tuan-tuan tak dengar penjelasan. Tuan-tuan tengok, perempuan tu bukan anak dia. Perempuan tu bukan bini dia. Perempuan tu tak tahu siapa. Tuan-tuan dah bawa mulut dah. Haji tu ada skandal. Aku tengok dengan mata aku. Betul tak dia tengok? Betul. Lillah, wallah, aku tak bohong. Mata aku. Tu tekan tu. Mata. Tu nak abang kata betul tu. Dia tekan tu macam ada syadah tu. Mata aku tengok. Betul haji tu peluk perempuan muda. Betul. Bila tanya haji tu, haji nak tanya semalam dengar kata haji ada peluk perempuan muda dekat Petronas tu. Ada. Betul. Astaghfirullahaladzim. Siapa tu haji? Tu anak saudara saya. Anak arwah adik saya. Oh, ya, dia main sini. Oh. Kena dengar penjelasan. Tu yang tengok tak dengar salah. Apatah lagi yang dengar tak tengok lagilah salah. Tu urusan dunia. As-Sami' al-Basir kata ulama. As-Sami' al-Alim yang tu untuk urusan akhirat. Bila hang dengar, hang kena mengaji, kena tahu. Pasal azab neraka, duk dengar. Dengar ni belum tentu betul. Kena main mengaji dulu akhirat ni. Nak tengok betul tak betul. Tu dia kata tu. Mulut di antara benda yang banyak dosa, dia kata. Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan dan mengindahkan akhlak kita. Di samping itu, kita juga perlu menjaga lidah dan kemaluan dengan bersungguh-sungguh agar kita terselamat daripada azab api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, kalau panjang umur, kita akan sambung pula pada bulan hadapan. Hadis yang ke-26. Nabi nak cerita ni, Nabi nak pesan dekat kita ni, kena buang perangai suka menipu dan suka bertengkar. Berbalah. Hari ini orang dia suka kepada pertengkaran. Nabi kata walaupun hang duduk di pihak yang benar, hang kena elak daripada bertengkar dengan orang. Kita ada orang duk kata macam-macam kat kita. Kita nak bergaduh dengan dia, nak bertengkar dengan dia, nak berbalah. Nabi kata tak payah. Perangai tu jangan buat. Dia kata tak, aku kena pertahan sebab aku di pihak yang benar. Nabi kata walaupun hang di pihak yang benar, kena elak daripada terjerumus dalam pertengkaran. Sebab orang ni bila bertengkar tuan-tuan,
dia bukan nak cari kebenaran sebenarnya. Kalau orang yang ajak kita bertengkar, dia bukan nak cari kebenaran. Yang dia nak cari jurang perbalahan lagi. Setuju tak tuan-tuan? Macam berdebat. Sikit-sikit nak berdebat. Sikit-sikit nak berdebat. Sikit-sikit nak berdebat. Cabang orang berdebat sana. Cabang orang berdebat sini. Untuk apa berdebat ni tuan-tuan? Berdebat pula depan orang awam yang tak tahu apa. Mereka berdebat depan orang awam yang tak tahu apa. Kita kalau nak berdebat satu isu, dia kena berdebat depan ahli dia. Tuan-tuan berdebat isu politik. Isu politik. Ni dengan nak pilihan raya apa, buat isu politik. Panggil yang ni, geng yang sokong parti ni. Panggil yang ni pula, sokong parti ni. Berdebatlah orang parti ni, hak parti ni kata kat parti ni kata kat parti ni, parti ni kata parti ni. Saya nak tanya tuan-tuan, lepas berdebat tu apa? Faedah yang dapat? Yang tempat sokong parti A, dia macam mana apa parti A tu betul Yang sokong parti B tu betul tak ada apa. Tuan-tuan nak berdebat isu ekonomi. Berdebat untuk apa dia? Nak cari kebenaran kah? Nak cari populariti? Yang tu kena letak dulu. Kita nak berdebat, nak cari kebenaran kah? Ataupun nak cari populariti? Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi kata, dia kata elakkan berdebat dengan orang bodoh. Sebab bila kamu berdebat dengan orang bodoh, yang dia mencari bukanlah kebenaran kamu, tetapi kesilapan kamu. Kalau nak berdebat untuk cari populariti, tak payah. Tapi kalau berdebat untuk mencari kebenaran, silakan di depan ahlinya. Ni Nabi Abah, bukan saya Abah. Nabi Abah elakkan bertengkar. Kita akan baca pada bulan hadapan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah, ada silap, ada terlanjur kata, terlajak bicara. Mohon maaf zahir dan batin. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.